Toma sekarang berada dekat Bukit Baru, Melaka, dan belakang Toma ni adalah rumah berkonsepkan Scandi Fit Industrial dengan berkeluasan 1400 kps, 3 bilik air, 1 office. Tingginya pula cecah 20 kaki. Kalau korang tengok, dah tinggi. Handsome pula tu. Mana perempuan tak suka? Jom, korang bawa house tour sekejap. Sebelum kita masuk dalam rumah ni, Toma nak terangkan pasal breeze block. Apa fungsi breeze block tu sebenarnya? Breeze block ni, dia akan menghalang cahaya matahari daripada belah sana. Contohlah, petang boleh minum-minum, tak kena cahaya matahari, angin nyaman pun masuk. Itulah fungsi dia. Selain daripada tu, faktor kedua yang mengekalkan kenyamanan dekat ruang ni adalah bata cantik dan juga mozaik terakota ni. Dia dibuat daripada tanah liat. Serta-merta dia akan menebat haba dan mengekalkan suhu yang nyaman dan santai. Kalau tengok daripada ruang-ruang sini, kan nampak macam kafe-kafe, tenang-tenang, santai-santai, betul tak? Assalamualaikum. Kasut nak letak mana? Dekat sini. Pernah tengok cerita Korea tak? Biasa biasa kasut akan letak dekat sini, betul? Sebab tuan rumah dah request untuk buatkan ruang untuk letak rak kasut ala-ala Korea. Lepas tu kat sini ada sliding door. Siapa yang tak cabut kasut, boleh tutup pintu, jangan bagi masuk. Nak cerita pasal master bedroom pula. Master bedroom ni kita letak dekat bahagian atas. Rumah ni ada unsur split level. Jadi kita ada akses untuk naik melalui tangga ni. Ada akses masuk daripada dalam dan ada akses masuk daripada luar.